Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Okey, baik, jam yang kelima untuk Yuyu terus bersama-sama dengan anda. Pastinya kita masih lagi dalam ruangan Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat. Baik, kita masih lagi dalam ruangan Hello Selangor dan sekarang ini juga kami dah pun live di dua platform. Yang pertama di Facebook Selangor FM sendiri dan juga yang kedua di TikTok kami Selangor FM 100.9. Okey, baik, kalau hari Khamis pastinya tidak perlu belanja lebih di e-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Baik, e-Duit bersama-sama dengan anda sekarang ini dan anda dapat saksikan sekarang juga tetamu yang dah pun bersama-sama dengan kita pastinya. Okey, tapi sebelum itu isu yang kami bawakan untuk anda pada petang ini dia agak berat juga sebenarnya dan ini adalah informasi yang terkini yang kami nak wawarkan pada anda khususnya kepada rakyat negeri Selangor. Okey, baik, baru-baru ini kita sudah maklum sejak pengambilan alih jawatan Presiden untuk tahun ini di mana Trump telah pun mengenakan tarif baharu termasuklah banyak negara sebenarnya termasuklah kata sekutunya sendiri. Namun tindakan yang paling ketara sekali yang dikenakan terhadap China, negara tarif tambahan sebanyak 145% ke atas kebanyakan barangan import dari negara itu sendiri. Ini kita sudah maklum dan juga menurut Ketua Suruhanjaya Eropah sendiri di mana beliau menyifatkan hubungan antara Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah semakin rumit selepas negara itu mengenakan tarif sebanyak 10% terhadap produk dari Eropah sendiri. Dan hari ini kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda iaitu tarif Trump dan kesannya terhadap perdagangan intra-ASEAN. Dan sekarang ini jom Yuyu nak kenalkan dengan anda kita punya tetamu kita yang berusaha Tuan Samirul Arif Othman, merupakan perunding kanan Global ASEAN Consulting dan juga pensyarah anjung di Universiti Teknologi Petronas UTP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita masih lagi dalam mood syawal Selamat Raya Tuan Selamat Raya, maaf saya itulah saya nak cakap. Okey, tapi sebelum tu you nak tahu juga Tuan raya mana tahun ni Tuan? Saya raya di KL je lah. Oh, orang KL saya punya parents daripada Pulau Pinang, tapi kebanyakan daripada mak saudara, bapa saudara di sini lah, di Selangor. Ramai orang kata kalau Penang ni orang panggil kita punya sepupu sepapat semula Nana Tanjung. Dan saya sendiri lahir di Saudi, Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kita dah cakap apa? Assalamualaikum lah. Okey, baik. Kalau kita dikabarkan baru-baru ini isu ni boleh dikatakan memang isu yang tengah hot sekarang lah negara-negara ASEAN khususnya. Mungkinlah sebelum kita nak ulas dengan lebih lanjut Tuan, mungkin sedikit lah yang kita boleh kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita sekarang ni. Apa yang dikatakan oleh tarif dan apakah maksud tarif Trump itu sendiri sebenarnya? Okey, jadi saya tahu apa ni Yuyu ni kan. Ya, betul. Banyak. Nama macam pelik sikit Okey, tak apa. Jadi saya buat mukadimah dan saya nak guna supaya semua orang boleh faham lah. Okey, jadi yang mudah mudah. Jadi saya akan cerita sikit dan selepas tu baru saya akan jawab soalan ni. Ya, betul. Okey, jadi begini Jadi untuk kita nak tingkatkan kemakmuran, dipanggil keluaran dalam negara kasar ataupun GDP. Jadi kita perlu berdagang, banyak berdagang. Okey, tarif perdagangan. Saya akan masuk dulu tapi dengar dulu, boleh appreciate ni. Jadi macam mana cara dia, kita kena keluarkan lebih banyak barang. Okey, barang. Jadi bila ada barang tu kita kena ada penyeragaman lah. Misalnya maksud dia komputer yang dihasilkan di Vietnam boleh dipakai di Malaysia tanpa banyak pengubahsaian ataupun tanpa pengubahsaian. Begitu juga kalau ada barang ubat daripada Thailand dan sebagainya, itu untuk barang tu agak mudah penyeragaman. Tapi bila saya cakap Thailand, Vietnam semua, maksud dia benda tu perlu diangkut lah dari segi pengangkutan darat dan laut dan sebagainya. Itu untuk barang tu masih mudah, tapi ada satu lagi ialah perkhidmatan. Tapi ini agak rumit. Di Eropah dah berlaku. Jadi misal kata ada peguam daripada Vietnam kan. Adakah dia boleh berkhidmat dengan syarikat guaman di sini kan? Jadi ataupun doktor kan daripada Thailand kan. Mungkin dari segi pengetahuan dia ada, tapi dia mungkin tidak serasi dengan keadaan setempat kita lah. Mungkin yang paling rapat dengan kita mungkin Singapura lah. Jadi dia memang ambil banyak kita punya doktor dan sebagainya lah. Jadi memang serasi. Tapi itu jadi bila ada banyak perkhidmatan dan dipelbagaikan dan itu, maka bolehlah berlaku banyak
perdagangan berlaku, dan dia kena ada kesaling hubungan lah, darat, laut, internet dan sebagainya. Dan tarikh ialah angan. Okey, jadi untuk masuk seterusnya, saya nak you imagine begini ya. Okey, dia panggil ASEAN Economic Community ya. Okay. Imagine satu biji rumah. Dalam rumah tu ada 10 bilik. Saya imagine sekarang. Okey, 10 bilik tu ialah negara. Malaysia, Indonesia, Thailand. Jadi bagaimana? Jadi kalau dia nak berdagang semua, jadi dia kena tembok tu semua dia kena runtuhkan, ataupun dia kena ada itulah. Contohnya macam kita perlu bersatu. Jadi tembok bilik-bilik itu semua kalau nak ada pun smart pass lah. Itu yang akan kemudian ASEAN Free Trade Area tu semua akan itu satu rumah. Kemudian dia punya perkhidmatan, misal kata dia bangun kursi lah, tukang masak, whatever, ada seorang tu boleh ajar orang main piano, whatever kan. So itulah dia AEC, ASEAN Economic Community ya. Di satu rumah, dalam satu rumah tu semua ada kesaling hubungan. Okey. Maksudnya you perlukan barang ini dan saya pun memerlukan juga. Kita boleh saling berkongsi. Ataupun satu lagi, saya pergi sebuah pasar raya. Dalam pasar raya tu dia mudah bergerak daripada barang kering pada barang basah dan sebagainya kan. Dia tak ada partition lah. You kena buka pintu, keluar pintu, kan. Dia rumit. Sebenarnya servis tu orang yang kendalikan. Kalau you tanya orang yang kerja dekat basah, dia tahu yang kering. Dia bukannya saya jaga ini je, saya tak tahu. Yang tu saya tak tahu. Jangan tanya saya. Dia tak nak macam tu sebenarnya. Itulah dia AEC. Okey, sekarang ni tu bayangkan ada 2 biji rumah dekat yang kita banyak berurusan dengan dia. Satu biji rumah tu kita panggil Amerika. Dia memang sekarang ni buat 25% of the world economy. Itu dari segi mutlak. Ada PPP, saya tak nak cerita, itu tak apa, itu konsep ekonomi yang di kepala. Satu lagi rumah ialah China. Sekarang ni about 15% lah. So sekarang ni itulah kita punya rakan yang paling rapat. Sekarang ni datang Trump, dia buat tembok semua. Macam mana kita nak jaga kan? Betul. Dia buat tembok sini, dia buat tembok sini. Itulah dia tarif. Kalau you dah boleh nampak tu, kita boleh cerita lebih. Kita boleh explore. Kita boleh explore. Barulah saya nak bagi mukadimah tu supaya orang boleh faham apa yang tarif sebenarnya. Dia buat tembok, jadi dah lah dia rakan dagang. Jadi Thailand pun nak China nak hantar barang kat kita bersusah nak hantar kat dia dah buat tembok, dan dia kata make America great again, America first. Itulah dia yang sebenarnya. Apa sih dia cakap? Satu lagi saya cakap China dengan America kan 15 dan 25. Just nak bagi Malaysia pula, kalau dari segi sumbangan global is 0.4%. Jadi 0.4 over 40%, kita 1% daripada nilai dagangan di antara Amerika dengan China. Itu saya akan masuk ke benda. Okey, boleh teruskan. Apa you nak tanya? Itu tadi kita dah kongsikan mengenai apa itu tarif Trump. Maknanya Trump ni adalah dia penghalang kepada isu tarif perdagangan. Ini yang kita nak kongsikan bersama-sama kan. Dan kalau ikutkan mungkinlah dengan apa yang telah pun tarif Trump lakukan terhadap ASEAN khususnya, mungkin dia memberi kesan yang mungkin boleh dikatakan agak negatif juga di sini. Mungkin kita nak kongsikan bersama-sama apa kalau dikatakan negatif, mungkin ada kebaikannya juga, positifnya di situ. Mungkin kita nak kongsikan apa yang dikatakan dengan negatif dan apa yang dikatakan dengan positif. Mungkin adakah ia memberikan impak juga kepada kita khususnya di Malaysia sendiri. Begini ya. Untuk Malaysia contoh, kita memang berdagang dengan Amerika Syarikat saling memerlukan sebenarnya, dan dengan China juga. Tapi untuk Amerika Syarikat kita ada lebihan dagangan yang agak besar. Dan Pulau Pinang lah sebenarnya yang banyak dapat manfaat. Kita buat sektor pembuatan elektrik dan elektronik lah. Kita pun berdagang dengan China, tapi sebenarnya dia lebih memihak kepada China. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan China. Jadi inilah rakan dagang kita tu antara ialah Singapura, Amerika Syarikat dan China. Ada yang lain ialah EU dan Jepun. Tapi itu jadi untuk ASEAN ni kan, jadi begini kan, di kalangan negara ASEAN ni kita tengok kan, Vietnam misalnya kata dia mengekspor begitu banyak kepada Amerika Syarikat kan. Dan dia pula kurang membeli barang daripada yang target Trump tu. Sebenarnya barang, dia tak cerita pasal perkhidmatan, dia cerita pasal barang, perdagangan itu sahaja barang. Jadi dia kurang membeli daripada Amerika Syarikat. Jadi itulah bila Trump bertindak balas,
Tengok Vietnam kena tarif yang tinggi kan, jauh lebih tinggi dari Malaysia kan. Even Cambodia pun kena. Orang kata Cambodia ni negara miskin. Bukan masalah miskin atau tidak miskin, masalah dia lebihan dagangan tu berpihak kepada dia. Even orang kata ada pulau-pulau yang didami oleh penguin. Sebenarnya ada jawapan. Dia kata pulau-pulau tu berkait dengan Australia. Nanti kalau Australia pindahkan macam loya buruk lah, pindahkan perdagangan itu, dia dah awal-awal lagi dia dah kena kan. Sebab orang tanya kan, apa pulau-pulau yang tak didiami orang? Betul, pulau tu sebenarnya terkait dengan Australia. Jadi sebenarnya yang semua orang kena minimum 10%. Jadi Singapore as expected memang 10%, UK 10%. Kita lebih sikit, kita ada lebihan dagangan. Okay, macam Vietnam pula, dah lah dia banyak berdagang dengan Amerika Syarikat dan dia kurang membeli barang. In fact, dia nak update dia punya pertahanan pun dia sedang berkira-kira adakah dia nak ambil daripada Amerika Syarikat ataupun pihak lain. Tapi untuk Malaysia ni kan kita dah kata kita nak beli kapal terbang dan sebagainya. Jadi kita katalah walaupun kita lebih hendak, kita akan beli. Jadi kita ada hubungan. Kita bukannya ambil manfaat daripada you. Dan sebenarnya kalau tengok di situ Singapura lah yang banyak dia bijak menguruskan. Jadi dia boleh kontrol, dia tak nak lebihan dagangan yang menjolok mata macam China sampai beratus, seolah-olah dia mengambil kesempatan. Itulah pemikiran Trump yang kita kena faham. Okey, dan itu antara positif negatif dia yang Trump boleh nampak macam mana dia. Bila dah banyak halangan-halangannya, of course lah rangkaian perdagangan dunia terganggu. Sebab bila globalisasi dulu kita cakap the fragmentation, masa dia masa kata nak buat telefon kan, ada negara yang buat skrin, ada yang buat negara chip, ada yang design chip, ada yang buat chip. Perbezaannya di situ. Kemudian ada negara yang make the final product. Jadi nak buat satu phone tu banyak lah, dia banyak pihak terlibat lah. Jadi bila you buat halangan sebelum ini, jadi tidak selancar dahulu lah, akan ada masalah lain yang akan timbul lah. Itu antara kesan negatifnya jugalah sebenarnya. Kesan negatif lah. Jadi sebab dahulu kita globalisation kita wawakan untuk buat begitu. Tapi itulah, saya cuma dekat sini Trump ni bercakap tentang goods. Sebenarnya services Amerika dia sebenarnya surplus. Services tu perkhidmatan kewangan dia ataupun Hollywood dan sebagainya. Jadi saya tak faham kenapa itu tak dia ambil kira. Tapi tak boleh mengapalah. Saya cuma nak jawab lah. Sebab begitulah dia. Bila globalisation, dia punya rantaian pengeluaran tu telah bersepah-sepah lah. Itu ada orang kata seperti spaghetti atau kita macam laksa lah. Macam laksa. Jadi kalau kita laksa Penang laksa kalau kita tengok memang itulah dia jalinan rantaian pengeluaran memang begitu. Kita perlukan telur, kita perlukan timun, kita perlukan bawang. Itu permulaan. Dan kalau kita tengok laksa tu sendiri, you boleh hubungkan daripada Filipina ke Malaysia, daripada mana-mana lah. Indonesia dia bagi mineral dia, dan Vietnam dia punya assembly, US dia punya design dan sebagainya. Boleh macam itulah baru jadi rupa laksa itu sendiri. Betul. Lengkap orang kata perfect kat situ. Okey, ini yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin ada kebaikannya juga dan mungkin ada keburukannya juga. Tapi kejap lagi kami nak kongsikan juga dengan anda. Kalau ikutkan sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia pun daripada ASEAN sendiri pun kita terkejut dengan apa yang berlaku. Sebenarnya kita pun tak sangka di mana Trump orang kata boleh membuat satu keputusan yang agak memberi impak juga kepada kita, khususnya rakyat Malaysia sendiri. Okey, baik, kejap lagi kami akan terus bersama-sama dengan anda sekali lagi. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu. Ini dia lagu bersama daripada Harry bersama dengan Rosalinda. Oh Papa, Oh Mama. Terus lagi menceritakan lagi petang anda 2.27 minit petang. Masih lagi terus bersama-sama dengan kami dalam Duit. Dan kami masih lagi berkongsikan dengan anda mengenai tarif Trump dan kesannya terhadap perdagangan intra-ASEAN. Terus layan Slagar FM. Bertemu cinta dengan si dia, oh papa, oh mama, aku
kerana dia. Oh papa mama, ku cinta dia. Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah. Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9. Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor bersama Yuyuy 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tempat. Wadah bagi negara-negara Asia Tenggara untuk saling membantu dan bekerjasama demi kemajuan bersama. Ketahui lebih lagi dalam Sembang ASEAN bermula 21 April 4 hingga 5 petang setiap Isnin hingga Rabu hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 4 hari lagi. Baik, radio nombor 1 orang Selangor dan kita masih lagi dalam ruangan. Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Baik, Selangor FM 100.9. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Tuan Samirul Arif Othman, merupakan perunding kanan Global Asal Consulting dan juga pensyarah Danjung di Universiti Teknologi Petronas sendiri. Okey, baik, tadi dah pun kami kongsikan dengan anda bahasa ataupun perkara yang kita mudah faham sebenarnya, apa yang dimaksudkan dengan tarikh Trump. Ini yang kami bicarakan dengan anda dan alhamdulillah kita faham sebenarnya apa yang dikongsikan kan. Dan tapi kalau diikutkan apa yang dah pun Tuan kongsikan bersama kita, dia ada kebaikan dia, ada positif dia, ada negatif dia. Okey, ini maksudnya bila dikatakan negara itu bagaimana caranya untuk dia menerima lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah untuk negara kita Malaysia sendiri so far so good Tuan Ya, betul. Okey, dan kita nak tahu juga kebanyakan import dari China masih lagi berdepan dengan tarif tambahan keseluruhannya sebanyak lebih kurang 145% dan sekurang-kurangnya duty awal sebanyak 20% telah pun dikenakan berhubung dengan dakwaan peranan negara itu sendiri. Mungkin sedikitlah yang kita boleh kongsikan juga di sini. Mungkin isu ini agak berat sebenarnya, tapi kami nak beri anda ruang dan juga peluang untuk kita nak faham sebenarnya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena cakna apa yang berlaku dan sekarang ni mungkinlah Tuan kita boleh kongsikan bagaimana sebenarnya ASEAN memperkukuhkan kerjasama serantau ini sebenarnya. Okey. Ya, jadi itulah dia, kita ada AEC, ASEAN Economic Community. Dahulunya dia buat AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Kemudian di upgrade jadi Trade in Goods. Dan ada satu lagi AFAS, iaitu AFAS ni services lah. Yang A3 tu goods. Jadi tak apalah, ini dalam rumah tu dia nak kongsi, dia nak mudahkan penjagaan barang dan juga perkhidmatan lah. Ini dalam ASEAN. Sebenarnya ASEAN AEC tu dilancar pada tahun 2015 dan dia punya cita-cita tu memang tinggi lah. Tapi bila COVID tu ada banyak juga masalah. Tapi banyak perdagangan dihentikan pada waktu itu banyak perdagangan. Tapi benda ni memang kita tak boleh bandingkan dengan EU sebenarnya. EU sebab dia adalah lain, dia adalah kesatuan monetary. Dan beginilah di EU mereka guna satu mata wang. Kemudian dia punya dasar monetary tu ialah dia punya interest rate semua tu. Semua mereka pakai yang sama. Jadi tak kalau kita tak buat begitu untuk Asia Tenggara kan. Kita tak guna mata wang yang sama. Kemudian tak adalah satu bank pusat dengan dasar kewangan. Jadi akan ada banyak masalah. Jadi EU tu kenapa dia wujud? Sebab Eropah dulu dia orang suka bergaduh sama sendiri. Sampailah Perang Dunia Kedua. Jadi selepas tu pemimpin dia semua fobia. Jerman dah tak nak, dia lebih kurang macam perebutan kuasa waktu itu. Ya, betul. Jadi dia nak buat satu badan dia panggil EU tu, sampai dia nak seragamkan mata wang dan dia ada institusi supranational. Maksud dia boleh ada parlimen yang boleh buat undang-undang. Jadi bayang kita buat untuk ASEAN tu kurang sesuai lah. Nanti ada satu parlimen
government ASEAN dia boleh masuk campur, dia boleh tetapkan undang-undang kita. Jadi ASEAN ni pula kita memang semua majoriti ialah bekas tanah jajahan. Mungkin Thailand saja yang tak dijajah, dan kita akan ada yang ke sebelah itu Timor Leste. Jadi sebenarnya kita nak satukan orang dekat sini, dan kita tak ada history perang-perang semua kan. Kita nak kesepahaman, kita nak berdagang sesama sendiri. Sebab kalau tengok EU tu, dia berdagang sama sendiri sampai 60%. Kita dahulunya mungkin 15% dah naik 20%. Jadi kita nak lebih berdagang sesama sendiri. Dan kalau EU pula dia ada tarif, tapi untuk daripada luar nak masuk tu dia ada macam dia dah pagar kan. Untuk ASEAN ni tak ada. Kita nak tarif sesama sendiri, kita hapuskan, dan kemudian kita berdagang sama sendiri. Kemudian kita ada banyak kerencaman, perbezaan, dan tahap pembangunan tu pun berbeza-beza. Jadi kita faham macam Myanmar ataupun Laos, Singapura, Malaysia kan. Jadi itulah antara benda yang ingat tadi nak tanya pasal China dengan Xi Jinping. Tapi sebelum saya jawab tu, satu lagi, itulah dia AFTA, AEC dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi ialah ada panggil RCEP. Ini Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini memang selalu kita dengar apa ASEAN, dan 5 rakan dagang utama dia. Siapa dia ialah China, Japan, South Korea, and then Australia, New Zealand. Dan New Zealand Ini memang dia banyak berdagang. Kemudian begini, asalnya India nak masuk. Tetapi bila China masuk, dia tak nak. Itulah saya lencong sikit. Saya selalu cakap, kenapa orang cakap pasal BRICS semua. Saya cakap susah BRICS nak menjadi, sebab sebenarnya India dengan China tak ngam. Sebenarnya sampai yang terbaru tahun 2020 pun mereka masih telagah di sepadan, dan TikTok semua diharamkan di India. Jadi ada itu, tapi tak apa, kita tak nak masuk tu. So jadi untuk RCEP ni dia berdagang di rantau ini, itulah dia. Saya cakap ada rumah-rumah kan. Ini kira rumah-rumah yang friendly. Nak cerita pasal Xi Jinping lawat sini? Boleh. Ni saya pun nak tanya ni. Tadi kita dah borak sikit lah mengenai itu kan. Kalau kita ikutkan macam baru-baru ni kita dimaklumkan di mana PM daripada China datang ke Malaysia kan. Dan kalau kita fikirlah kan, mungkin ini memberikan satu impak kepada Malaysia sendirilah khususnya. Tapi sebenarnya macam kita sedia maklum, benda ni dah pun dirancang awal sebenarnya. Dan kebetulan berlakulah Trump, orang kata buat tarif Trump ini sendiri. Mungkin sedikitlah yang kita boleh maklumkan kepada rakan-rakan perdagang kita, dan khususnya untuk rakyat Malaysia sendiri, supaya mereka lebih cakna dan juga mereka faham kenapa kedatangan kata PM China ke Malaysia ni sebenarnya. Tadi you mention kan, dia sekarang ni dia dah naik sampai 250%. Betul. Daripada 100%. Jadi sebenarnya dia dah jadi, benda ni lebih kepada dia nak memaksa China tunduk pada dia lah. Sebab sebenarnya once dah melebihi 50%, dah tak ada maknanya. Dia jadi simbolik lah. Baik naikkan sampai 800%. Biar 100% pun naik. Jadi sebenarnya memang Xi Jinping tu dia nak melawat Asia Tenggara dah lama. Benda ni dah lama dia rancang. Kebetulan lah isu ni muncul. Tapi ini biasalah, media barat dia suka spin kan. Dia buat cerita pula, okeylah Xi Jinping dia tak kisahlah kau nak buat apa, sekarang aku ada kawan baru. Bukannya begitu. Bukan itu sebenarnya. Kita sebenarnya, dan kebetulan memang Vietnam terkena teruk lah. Tapi kita dah lama plan benda ni, dan of course bila dia datang kita kena jaga dengan baik kan, demi keselamatan. Kawan saya cerita unit tindakan khas banyak semua. Dia standby sepanjang jalan tutup lah dan sebagainya, sebab demi keselamatan. Sekiranya ni pandangan saya sendiri lah tuan, sekiranya berlaku apa-apa kepada PM China baru-baru ni kan, apa akan jadi pada Malaysia khususnya. Jadi itu yang kita takut sebenarnya. Jadi kita orang akan pandang sepi, bukan, orang akan pandang serong pada kita lah. Apa ni cakap banyak tapi tak. So ekonomi pun akan jadi isu juga. Betul lah. Orang akan apa nak pergi Malaysia ni tak selamat lah. Jadi nauzubillah. Jadi sebenarnya kita buat ni bukan nak bergaduh dengan mereka. Kita dah lama janji. Tapi itulah orang kata istilah saya menganjing. Kalau media barat ni dia suka, bukannya kita nak cari, dia datang kita jaga. Speed detail ada tukar. Tapi untuk Vietnam tu memang dia orang dah panik lah. Sebab dia memang banyak lebihan dagangan di pihak dia. Tapi untuk Malaysia ni kan,
sebenarnya daripada tahun 2008 kalau you Google nama saya Samir Arif, and then dekat The Star dah keluar tahun 2008, tapi lepas daripada tu 2015 dan 10 tahun 5 tahun ke belakang ini banyak saya cerita pasal kita ni macam kancil. Kancil, dan kita sang kancil ya, macam kancil, dan kita perlu kancil diplomasi. Kita bila dua gajah besar itulah dia Amerika dengan China bergaduh kan, jadi kita sebagai pelanduk tu kena pandai menyesuaikan dia. Begitu juga kita tak nak jadi macam rumput lah yang dipijak-pijak oleh gajah. Okey, maknanya di belah kanan kita jaga, di belah kiri pun kita jaga. Maknanya kita ambil kata keadaan yang selamat lah sebenarnya. Betul. Okey Tuan, tapi you nak tanya sikit kan, bila perkara ini berlaku sebenarnya kan, mungkin banyaklah desas-desus dan sebagainya kan. Mungkin kalau impak untuk negara kita sendiri, bagaimana sebenarnya bagi pandangan Tuan sendiri? Ada tak orang kata kita lihat sebagai dia lebih kepada kebaikan ataupun bagaimana? Ya, jadi tengok Trump ni kan, dia panggil istilah dia transactional leadership lah. Itu pun boleh Google nama saya tu. Dia begini kan, dia kata kawan dia sebenarnya lebih banyak ambil kesempatan lah kan. Jadi itulah dia kata, Europe apa you boleh bagi kat I? Okay, kita dah bayar you punya pertahanan whatever, you kena jadi kita tengok awal-awal kan, tengok macam Prime Minister of India pergi kan. Sebenarnya mereka banyak pakai India lah, dia punya kepakaran semua kan. Macam Google punya CEO Sundar Pichai semua, dan dia punya medik semua. Tapi memang Modi pergi menghadap lah, tunjuk yang baik semua. Trump kata lepas tu is a great country, but dia punya tarif tu very high. Dia masih tak puas hati yang barangan daripada Amerika Syarikat susah nak masuk. Jadi walaupun you dah jumpa dia, you dah cakap, tapi dia still ambil kira tu. Tapi you janganlah pula jadi macam Ukraine kan. Ukraine pergi nak bergaduh, memanglah satu kita tak nak ambil orang kata kekerasan yang menjadi pilihan kita sebenarnya. Jadi memang dia dah kata jangan mesti nak balas sebenarnya. Dan sebenarnya saya rasa orang Melayu pandai bab-bab ni nak negotiate semua kan. Jadi sebenarnya dia nak tengok apa yang you boleh bagi kat dia, sebenarnya dia akan cool down. Jadi India pun dia cakap dia tak akan mesti nak balas, dan dia akan buat rundingan dagang perdagangan bebas kan. Dan memang Prime Minister of India, cuma saya tengok dia kata we will not retaliate. Dan itu yang dia nak tu. Tengok bila China retaliate, dia naikkan sampai 254%. Dia naikkan lagi. Itulah. Dia sebenarnya saya dah cakap dekat bernama sebelum, dia nak gertak. Ada dia punya rancangan. You lagi kasar, I lagi naik. Yes. Lagi kasar, I lagi naik. Gedai bear. Trump ni macam gedai bear. Itu orang kata ini yang kita orang kata isu, orang kata siapa lagi hebat sebenarnya kan. Okey Tuan, tapi kalau kita lihat kan, bila perkara ini berlaku Tuan, kita sebagai rakyat juga, sebagai pembeli juga sebenarnya, kita dapat melihat barang-barang yang kita beli, contohnya berpuluhan ringgit, ratusan ringgit, sebenarnya diimport dari China. Baru kita maklum selepas orang kata mereka mengeluarkan statement, ini barang-barang yang diimport oleh US adalah barang yang diambil oleh China. Mungkin ini adalah satu orang kata rahsia yang dah lama dipendam sebenarnya. Okey, mungkin tapi sebelum tu kita simpan dulu soalan itu. Mungkin kita nak tahu antara langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN sendiri bagi melindungi industri strategi. Bagaimana agaknya? Okey, untuk ASEAN ni antara kita punya industri yang inilah elektronik, E&E, elektronik dan electrical lah. Kalau tengok macam Malaysia, kita dia antara komponen utama dagangan kita import pun banyak, dan kita semasa kita buat kerja import export kerja-kerja pemasangan lah untuk Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Kita import, kemudian kita godek-godek sikit, kita ekspor balik kan. Jadi nilai tambah lah, itu maksudnya nilai tambah dia. Kita kena tengok Vietnam pun begitu, sama juga. Itu kemudian ni macam otomotif kan. Tengok dia panggil Thailand tu macam Detroit of South Asia lah. Detroit tu nama tempat dekat US dulu. Dia banyak buat, dan Indonesia mungkin akan nak masuk otomotif. Dan selain daripada kita tengok SME di negara ASEAN jadi sudah tiba masanya kita tambah nilai tambah, bukan setakat nak pasang-pasang je kan. Jadi maknanya kita pun boleh keluarkan sendiri sebenarnya. Jadi dan okey, kalau tengok macam Malaysia ni, kita banyak bergantung kepada FDI. Orang luar datang
Dia pakai buruh kita dan dia bagi. Tapi adakah pemindahan teknologi berlaku? Ini yang saya selalu tanya. Kalau tengok tahun 80-an, bila Tun Mahathir pergi ke China, dia nak jual Proton, orang Cina masa tu tak mampu beli Proton. Tapi tengok sekarang dia dah bangun kan, sampai dia pula boleh jadi mereka lagi hebat. Jadi untuk kita yang itu kurang, kita lebih menyelah kepada perkhidmatan. Kita tengok perkhidmatan kewangan Islam kita antara terbaik di dunia, tabung haji kita, even perkhidmatan macam perubatan kita antara yang terbaik kan dekat di ASEAN, di dunia kan, itu nilai tambah tinggi. Perkhidmatan guaman kita, nampaknya kita ni lebih kepada perkhidmatan dan kurang kepada pembuatan. Jadi kita tengok, kita tak ada kita punya Samsung, kita tak ada kita punya Hyundai, itu Korea, Jepun, China buat. Dan sebenarnya bila dia buat tu, dia ada history, bukan setakat tiru meniru. Dia kata curi mencuri, itu saya tak nak masuk tu lah. Tapi itu dalam bab bisnes perdagangan ni dia normal sebenarnya. Cuma diorang tambah sikit-sikit. Dan Amerika memang accuse that China curi teknologi. Itu antara sebab dia marah lah. Tapi saya stop soon. Nanti itu kita next pula. Boleh. Okey, baik. Kan kita nak berhenti masa kita boleh selepas ni kami kembali lagi bersama dengan anda. Tapi jom kita layan dulu. Ini dia lagu dari Nabila Razali. Katanya peluang kedua. Tuan rasa ada tak peluang kedua? Ada. Okey, baik, jom kita layan terus Selangor FM, pilihan tepat. Alirkan air mata tanpa henti lagi, sepi menghasut diri kembali untuk memikirkan tentang kita tanpa henti lagi, dan tiada salah darimu mengingatkanku bila ku tak sempurna. Engkau bisikanku yang paling sempurna di matamu. Hanya aku. Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja, tanpa sadar sakitimu. Sesaku maaf, kena ku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua, rasa cinta darimu. Dan tiada salah darimu mengingatkanku bila ku tak sempurna. Engkau bisikanku yang paling sempurna di matamu. Hanya aku. Dan andai terbuka hatimu, di sini menunggu dan terus menunggu dirimu. Kembalilah sayang kepadaku. Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja, tanpa sadar sakitimu. Sesaku maaf, kena ku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua, rasa cinta darimu. Rasa cinta
Nabila Razali baru saja berlalu dan terus lagi menceriakan lagi petang anda 2.50 minit petang masih lagi terus menemani anda tak kira walau di mana jua anda berada. Tidak perlu belanja lebih di e-duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Baik, Selangor FM 100.9. Baik, kita masih lagi dalam ruangan e-duit dan masih lagi berbicara bersama-sama dengan anda mengenai tarif Trump dan kesannya terhadap perdagangan intra-ASEAN. Okey, baik, tadi dah pun kami kongsikan dengan anda sebab ramai yang tertanya bila berlakunya sebegini tuan kan, dan kita sebagai pun seorang pengguna ni kita dah pun maklum antara barang-barang yang diimport ataupun dieksport dari negara China pergi ke Amerika Syarikat, dan ada barangan-barangan itu yang kita sedia maklum di mana harga kalau yang dijual di Amerika Syarikat harga dia puluhan ribu ringgit dan rupa-rupanya dia diimport di China, dan kita sedia maklum juga antara barang-barang China ni banyak kan barang-barang klon. Mungkin sedikitlah yang kita boleh kongsikan di sini dan apa yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia khususnya. Adakah ini adalah waktu yang sesuai untuk membeli ataupun melancung tuan? Okey, jadi itulah dia dalam pemikiran Trump ni banyak kita tak nak baca sebenarnya, tak tahu apa dia nak lakukan. Betul. Jadi dia kata banyak kilang dah di luar US. Jadi dia nak balikkan kilang tu kepada Amerika, itu kata dia. Sebenarnya kalau dari segi perkhidmatan memang dia menjuarai. Kita tengok Hollywood ataupun Microsoft ataupun Google kan. Jadi tapi dia tak tengok pula tu. Dia tengok kilang saja. Itu saya tak faham tu. Tapi dia kata China meniru satu, kemudian dia kata mencuri. Jadi sebenarnya saya rasa dia nak gertak China lah. Dia sebenarnya mungkin dia ada rancangan dia jangka panjang, sebab bagi dia macam Europe semua dia subsidize dari segi dia macam bagi dia lah, dia subsidize. Jadi macam nak bayar ufti pula. Jadi sebab mata wang US ni digunakan dalam perdagangan dunia, majoriti bukan setakat dalam perdagangan untuk jual minyak, untuk jual everything lah, emas semua. Jadi dia mungkin sebab dia dah ada sistem yang dia dah bina selama 80 tahun tu, macam dia nak. Jadi dia minta Europe sekarang ni apa you boleh buat, I dah bagi you ni. Even Saudi pun dia akan minta sesuatu lah. Jadi tapi dia yang paling dia tak berhati ialah China lah. Katanya China ni banyak jual tapi tak nak beli apa-apa. Jadi dia eksport je, import tu tak kira. Dia katalah tapi itulah dia strategi. Itu soalan yang bagus lah. Itu strategi China tu sendiri. Ya, betul. Jadi sebenarnya strategi ni dulu diperkenalkan oleh orang Singapore, nama dia Goh Keng Swee, Lee Kuan Yew. Tapi the thing is that itulah dia, bila dia ekspor, dia kena ingat dia simpan dalam USD. Even China pun ada 1 trilion lebih simpanan USD. Jepun pun jadi sebenarnya China pun tak boleh buat sesuatu yang bodoh. Kalau sebab dia pun akan hilang lah $1 trilion kan. Walaupun jadi begitu juga Jepun kan. Siapa yang banyak pegang hutang US? Jepun, China, Saudi semua. Jadi even Singapore. Jadi itu ialah strategi yang bijak sebab dia dah gunakan mata wang. Tapi kalau begini kan, orang China ni dia ada dia punya ego dia. Jadi mungkin juga China nak buat dia punya own zone of influence, menyaga guna mata wang dia semua. Tapi dia masih tidak boleh apa-apakan USD sebab dia sendiri akan mengalami masalah. Ini banyak cerita. Biasa kata begini kan, andaian yang dibuat oleh orang Amerika tahun 90-an ialah apabila China kaya, dia akan jadi seperti orang putih. Mungkin dia dah terpesona dengan Lee Kuan Yew dan sebagainya. Jadi tapi China bila dia jadi makmur, dia tak nak jadi orang putih. Dia ialah bangsa yang bangga. Dan dia sebenarnya membawa identiti sendiri. Ya, dia tak nak jadi orang putih. Dan sebenarnya kalau tengok sebelum ni ada history dia perang dengan Britain, perang candu. Jadi dia malu selama dipanggil 100 tahun malu lah. Dia sekarang ni nak tebus maruah perasaannya. Dan satu lagi kita kena ingat macam Jepun semua, apa yang Amerika suruh dia buat, dia akan aku. Sebab dia dulu pernah dibom, jadi dia akan aku. Begitu juga Korea, Amerika jaga dia betul-betul. Tapi China ialah tidak. Dia tengok China yang mesti nak balas, dia lawan balik. Penjajahan itu sendiri yang kita nak history yang lama. Dia ada history. Jadi ini kesilapan. Ini semua saya ada tulis pasal kenapa US punya mata wang jadi utama. Macam mana adakah BAS boleh ganti
menghentikan dia. Termasuk juga orang barat salah faham kebangkitan. Kalau Google namanya Samirul Arif, memang banyak dalam NST ataupun di Age dan banyak lagi lah tempat lain. Memang saya ada cerita bagaimana orang putih dia salah baca, orang barat salah baca kebangkitan China tu sebenarnya. Kefahaman itu disalah ertikan sebenarnya. Salah erti, Okey Tuan, kalau kan kita dah pun sampai di penghujung siaran, cepat je masa berlalu. Saya rasa macam tak sampai lagi. Kita kena next season boleh Boleh. Tapi sebelum tu mungkin Tuan boleh jawab dengan secara ringkasnya. Buat masa ini sekarang ini apa berlakunya tarif Trump ini sendiri, adakah kita sebagai rakyat Malaysia ni adalah waktu yang sesuai untuk kita membeli dan juga melancong? Begitu. Jadi kena tengok barang yang kita beli tu dari mana kita beli dan apa kita beli dan adakah kita perlu. Dan kalau boleh kita pakai barang yang tempatan lah. Jadi begitu ya, melancong lebih baik di dalam tahun ini. Melainkan kalau kita pergi umrah, haji dan sebagainya, setengah tempat kita pergi pun mungkin we are not welcome there. Jadi dunia dah jadi huru-hara sikit. Jadi lebih baik tangguhkan. Dan perbelanjaan yang besar-besar tu tangguhkan dulu. Kena ada simpanan sedikit lah, 3 bulan atau 6 bulan kalau anything happen. Tapi hopefully nothing will happen. Dan begitu juga ada orang cerita pasal emas, kripto. Jadi apa pun know what you're doing. Sebab emas dan kripto pun dia ikut ada permintaan, penawaran. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia takkan naik selama-lamanya. Jadi know what you're doing. Jangan rugilah. Begitulah. Itu sepintas selalu lah. Jadi take care. Begitulah. Okey, baik pendapat kita. Puan Zila kita mungkin ada season 2 after this. Okey, baik. Apa bagaimana ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Tuan Samirul Arif Othman, merupakan perunding kanan global asal konsultan dan juga pensyarah di Anjung di Universiti Teknologi Petronas sendiri, kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan juga berkongsikan informasi yang kita perlu cakna sebenarnya, tarif Trump dan juga kesannya terhadap perdagangan intra-ASEAN ini sendiri. Dan insya-Allah sebenarnya kita masih lagi belum climax ni Tuan, ada lagi yang tergantung di sini, kerana masa sangat-sangat mencemburui kita. Dan selepas ini PM Lokal akan bersama-sama dengan anda dan juga banyak lagi perkongsian menarik yang akan Saf kongsikan bersama-sama dengan anda. Apapun kami ucapkan ribuan terima kasih dan insya-Allah esok kita bertemu kembali. Terus layan Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap on point di iPeduli supaya lebih energetik di Icon untuk sentiasa kemas kini sihat. Untung-untung tidak perlu belanja lebih di e-duit. Segala yang terbaik kami payung di segmen Hello Selangor Isnin hingga Khamis bermula 2 petang.